Ramai bukan miskin, tapi hidup dengan 3 jenis sampah. Kadang-kadang hidup kita ni rasa sempit, bukan sebab kita malas, tapi sebab kita hidup penuh dengan sampah. Bukan sampah di rumah, tapi 3 jenis sampah yang ramai tak sedar mereka simpan setiap hari. Nombor 1, sampah material. Kita suka beli barang ikut emosi, bukan ikut keperluan. Akhirnya rumah penuh barang tak guna. Duit pun lesap, hidup rasa sempit, tapi sebenarnya kita yang sempitkan sendiri. 2, sampah emosi. Mudah marah, cepat kecewa, selalu rasa hidup tak adil. Benda ni rosakkan fokus, kerja terganggu, hubungan pun boleh jadi regang. Emosi tak bersih, kita tersekat di tempat yang sama. 3, sampah sosial. Lepak sana sini, join majlis, konon nak buat networking. Tapi bila tak cukup ilmu dan hala tuju, kita cuma buang masa dan tenaga. Akhirnya, habis duit, habis waktu, tapi tak ada hasil. Jadi, macam mana nak bersihkan semua ni? 1, laburkan masa dan duit untuk bina diri. 2, belajar ilmu baru supaya lebih buka peluang. 3, kuatkan emosi, jangan biarkan perasaan negatif kuasai hidup. 4, kurangkan sosial yang sia-sia, fokus pada peningkatan diri. Ingat, bila kita ada nilai, orang akan cari kita. Hidup kita bersih dari sampah. Rezeki akan jadi lebih murah dan mudah masuk. Kadang-kadang hidup kita ni tak perlu jawapan besar. Cuma kena berani buang benda yang tak ada bermanfaat. Bersihkan yang menghalang dan tengok sendiri macam mana nak hidup mula berubah. Cepat komen, bersihkan kalau anda rasa hidup pun terlalu lama simpan sampah yang menghalang perubahan. Dan kalau anda nak tahu cara nak mulakan bersih hidup dan bina semula arah baru, tekan kat bio Dennis, klik link bio, like join Dennis target offer. Masukkan maklumat anda. Dennis akan hubungi anda dengan segera. Like join Dennis.